manusia yang macam tumbuhan, which is dia akan makin membesar, dia memerlukan makanan, dia meminum susu bagai semua, tapi dia tidak bergerak. Macam tumbuhan lah. Kalau tercekik kan, alamak, tercekik boleh kita sedut ke tak? Tidak. Kita sama juga, kami akan buat cara yang sama, tapi kita terbalikkan. Dia akan sama, terbalikkan macam ni, sebelah kiri. Okay, kita akan buat macam ni. Tolak. Assalamualaikum and hi gang. Kembali lagi kita di sebuah episod di Hi Gang Podcast. Macam biasa, kita hanya bawa masuk panel-panel daripada alumni program kita sendiri. Mereka membawa kisah-kisah eksklusif, pengalaman dan pengajaran khas hanya untuk belia-belia yang menonton podcast ni. Jadi sebelum kita nak bincang topik hari ni, jom sama-sama kita follow social media di seluruh platform. Kita ada di YouTube, Hi Gang Podcast, Facebook, JBS Negara dan Belia.my, Instagram, JBS Negara, Twitter, JBS_Negara, TikTok, JBS Negara dan di laman web kita ada www.kbs.gov.my dan www.jbsn.gov.my. Kita juga ada hashtag, jangan lupa pakai hashtag kita, hashtag Team KBS, hashtag Team JBSN, hashtag JBSN bersama dan hashtag Rakan Muda. So, tak nak lengah masa, topik kita pada hari ini adalah kepentingan pengetahuan bantuan kecemasan. Dengar pun dah macam, wow, bantuan kecemasan, apa tu? So, panel kita hari ini sangat menarik. So, jom Muja perkenalkan panel kita pada hari ini. Kita ada Mr. Elvis Gan Kah Kang. Beliau merupakan alumni SEAP pada tahun 2016. Selamat datang. How are you? Hai, terima kasih. Ya, saya baik hari ini. Terima kasih. So, before kita nak delve deeper into this topic, kita nak berkenalan lah sikit dengan kita punya panel kan. So, boleh ke Mr. Elvis cerita sedikit sebanyak latar belakang or what do you do for a living? Baik. Okey, saya merupakan seorang pengusaha tadika taska transit Bayu Mewah ataupun dikenali sebagai Bayu Mewah Corporation Sdn Bhd. Saya mula berniaga sejak 2018, which is 2 years after my SEAP program. And saya diimplement sehingga pada hari ini 2025 masih ada di sini dan kita dalam 7 cawangan di seluruh Keramat. Okay, 7 cawangan. Tapi lepas cerita yang saya dengar ni, sebenarnya apa kaitan dengan kita punya pelbagai first aid kit and saya nampak ada baby kat situ. Apa kaitannya dengan Mr. Elvis hari ni? Okey, macam ni lah. Sebenarnya sebagai pengusaha terutamanya tadika taska, kami faham bahawa keselamatan adalah orang kata utama di bisnes kita sebab kita melibatkan nyawa, melibatkan emosi. Jadi sekiranya berlaku apa-apa, pertama sekali mereka akan tanya, adakah awak bersedia jika berlaku kecemasan? Itu adalah soalan pertama. Bila customer masuk ke taska kami, tadika kami, dia akan tanya, siapakah kalau jika berlaku apa-apa, ada kes tak sebelum ni? So kami akan terangkan walaupun ada kes, kami bersedia membantu dan bersedia untuk segala bantuan kecemasan. So jadi itu hari ini saya ingin menerangkan sikit sebanyak tentang kami punya first aid lah, pertolongan cemas. Justeru saya ingin lebih bersedia lah. Jadi saya pun berlatihkan sendiri dan dalam bidang bulan sabit merah ini supaya saya lebih memahami ke dalam persiapan lebih mendalam. Dan juga saya salah satu cabaran adalah melatihkan guru-guru dan kaki tangan saya supaya jadi satu ahli pertolongan cemas yang bertauliah. Jadi boleh cerita sedikit ke macam mana permulaan atau startingnya Mr. Elvis terlibat dengan PBSM ni atau bantuan kecemasan? Okey, saya kalau nak cerita balik kepada badan beruniform ni sejak saya tingkatan 2 lagi. Jadi dari masa itu kami hanya disebabkan syarat kami nak dapatkan satu baju uniform dan sebagainya. Tetapi benda itu telah macam memulakan saya minat kepada bola sabit dan saya pun telah menjadikan jurulatih sejak pada tahun 2016 lagi. Masa itu saya lebih kepada membantu orang.
Tak adalah sampai niat. Bukan profesional lagi Ya, lah. bukanlah setakat nak niat nak mengajar pun, tapi disebabkan bisnes saya yang dijalani, jadi saya kena macam mantapkan diri sendiri supaya saya boleh bantu lebih ramai orang, lebih banyak orang kenal Bulan Sabit, itu satu, tapi lebih kepada bantuan. Sebab saya nampak kebanyakan bila terjadi apa-apa, terutamanya bayi-bayi ataupun kanak-kanak bawah 5 tahun, kita akan panik. Betul. Kan kita nak bantu dia, tapi sebaliknya kita macam mungkin kami memberikan betul. Jadi itu ya salah satu saya nak orang buat persiapan. Macam Mr. Elvis cakap tadi kan, kalau katalah baby tercekik kan, boleh bagikan sedikit penerangan apakah langkah-langkah asas untuk kita take kalau ada apa-apa kecemasan berlaku di sekeliling kita? Okey, sebenarnya terutamanya kita bila ada kecemasan, kita kena dianggap sebagai satu, orang kata, kita memang tak minta pun kemalangan kan. Kalau kita kata kemalangan tidak berbau. Tapi sebaliknya kami kena ada macam orang kata identify what is the possible hazard. Maksudnya ada kemungkinan akan terjadi ke macam mana. Jadi bila berlaku ada kecemasan, firstly kita kena pastikan kita punya SOP keselamatan ditetapkan dahulu. Jadi contoh kita dah berlakukan tercekik ke apa ke, jadi pertama sekali kita kena buat apa? Okey, macam di sekolah saya biasanya saya akan buat, firstly kita kena memastikan keselamatan kepada saya punya pengasuh lah, pendidik saya lah. Jadi bila dah ada keselamatan, baru kita tengok kepada keselamatan kepada kanak-kanak tu. Jadi bila dalam situasi yang selamat, baru kami akan memulakan proses-proses pertolongan cemas. Jadi dari situ kami akan membantu tu, tetapi kami juga akan membantu orang lain. Sebab bila semua kaki tangan saya telah dilatih, apa katanya, maksudnya mereka dah faham, dah ada satu macam prosedur, what is next. Kan tak payah explain, awak pergi call 999, awak pergi. So secara spontaneous mereka dah tahu nak buat apa-apa sahaja. Okay, kalau itu kita lihat daripada segi guru ataupun pengasuh kan. Bagaimana pula kalau kita lihat dari sudut orang awam? Macam mana kalau kita sebagai orang awam ataupun kita nampak orang awam sedang perlukan bantuan kecemasan, apa langkah-langkah asas yang kita boleh ambil untuk bantu mereka ni? Okey, macam ni lah. Sebenarnya untuk orang awam ke sesiapa ke, kami kena faham satu benda, iaitu pertolongan cemas bukan satu macam proses perubatan. Dia tak ada kaitan sangat pun dengan macam seperti di hospital bagai semua. Tapi dia lebih kepada bantuan awal. So bantuan awal dia boleh dari segi bentuk apa yang kita mampuan. Okey, contohlah kami, contoh kita takut darah. Okay, kita trauma lah, kena darah, kita akan pengsan lah. Tetapi apa yang kemampuan kami adalah kita call 999. Itu adalah dikira sebagai bantuan awal. Kita lari untuk minta bantuan kepada sesiapa pakar yang boleh bantu kita, itu dah kira sebagai bantuan awal. So tak semestinya kami kena, kita takut darah, kita kena buat sesuatu, kena first aid kit, baru kita boleh membantu orang. So segala bentuk yang boleh, 3 objektif lah kita lihat kepada ni. Pertama sekali kita menyelamatkan nyawa dia. Okay, kedua kita kena memastikan kami boleh mengurangkan sakit. Dan ketiga kami akan memastikan mengelakkan kejerahan jadi lebih teruk, ataupun untuk ke arah pemulihan. So that is kita yang fokus kepada kita punya pertolongan cemas lah. Jadi untuk orang awam, dia ada satu macam Akta 574 Section 92. Itu dia cerita tentang perlindungan kepada orang awam yang membantu dalam keseksaan. Sebab kita tahu bila kita buat sesuatu, contohlah kan, kita mungkin kita terpaksa buka baju dia, alihkan dia semuanya. Jadi akta itu akan membantu kami dari segi elakkan macam untuk dapatkan apa-apa dakwaan lah daripada orang yang tidak ingin ni. Sebab kami niat yang baik, kita nak tolong. Tapi sebaliknya kami macam dikena balik. Betul-betul. Okey, contohnya macam, betul lah, saya rasa akta tu memang sangat membantu. Sebab kalau kita lihat, katalah ada kemalangan berlaku di tengah jalan raya kan, lepas tu kita nak alihkan mangsa tu, sebab itu antara salah satu bantuan awal kan kiranya. Tapi katalah kita alihkan tu menyebabkan tulang dalam dia patah ke apa, and dia boleh buat dakwaan kat kita. So maksudnya akta tadi tu dapat melindungi kita lah daripada dakwaan mangsa tu.
Betul sekali sebab kita kena tahu kita punya prosedur first aid ni pertolongan pertama adalah untuk niat yang baik ataupun niat yang mencederakan. Sekiranya kami terutamanya orang-orang macam kita panggil healthcare provider, okay? So mereka dah faham bahawa alihkan mangsa akan menyebabkan cedera, okay? Jadi mungkin akan atas dakwaan, tetapi sebaliknya sekiranya dalam situasi yang macam ada kebahaya kepada diri sendiri ataupun mangsa, kami terpaksa alih. Jadi kami akan elak daripada dakwaan ataupun disalahkan. Sebab kami punya macam objektif kami tak kata kami nak mengurangkan sakit, kami nak menyelamatkan nyawa. So jadi segala yang ancaman nyawa tu dia akan orang kata kira sebagai niat yang baik lah. Niat yang baik dan bukan niat yang macam membunuh ke macam mana. Kan? Ya, betul. Okay, selalunya apa common mistakes lah katakan, kesilapan biasa orang awam ni buat bila nak nak berikan bantuan awal kecemasan kepada pesakit? Okay, common mistake biasanya I rasa panik lah, senang kata. Panik. Ya, terutamanya orang yang kita paling sayang lah kan. Terutamanya tiba-tiba kita tak pernah pun tengok dia tak bernafas, muka tiba-tiba puncak semua kan. Jadi kami akan panik sebab nak menyelamatkan nyawa, tapi kami sebaliknya kami tidak macam tidak tahu nak buat apa. Jadi kita buat apa saja yang membaik boleh. Contohlah kan, dia dalam kecemasan ataupun sesak nafas, dia akan buat apa sahaja dengan jerit-jerit tanpa apa-apa bantuan. Itu adalah common mistake. Tapi itu pun kira kata membantu juga sebab dia alertkan orang sekeliling untuk bantukan dia. So at the same time dia betul. Jadi juga sekiranya you tak boleh buat apa pun, you jerit sekuat mungkin akan bantu dapat satu orang kata attention kepada sesiapa yang boleh bantu kamu. Jadi dan orang kata selalunya adalah kami satu je step yang kita kurang, iaitu kita minta bantuan. Betul. So ingat kita ni macam first aider ni kita nak buat semua dan kita buat blame kepada diri sini, kita akan buat semua, tapi dia tak fikir kita nak minta bantuan dulu. So jadi kalau katanya kamu buat sampai sejam, 2 jam, 3 jam pun tak ada orang datang bantu dan tidak tahu apa-apa, jadi itu adalah salah satu orang kata orang tu tidak dapat diselamat sebab atas dasar kita tak minta bantuan kepada siapa-siapa. Ya, mungkin panik sangat kan. Terus macam betul. Kita tergamar lepas tu tak minta tolong, benda tu boleh melarat jadi betul. Further cases pula kan. So macam tadi Mr. Elvis ada mention pasal kalau kita panik tiba-tiba family members tak bernafas atau tiba-tiba tak rasa nadi ke apa. Macam mana kita nak tahu indikator sama ada seseorang itu perlukan CPR ataupun tidak? Okey, macam ni di apa ni Malaysia kita sebenarnya agak orang kata bagus sebab kita ada MERS 999, ada 999. Jadi 999 bukan setakat dia hanya memberikan waktu kecemasan dalam untuk prosedur polis ke bagai. Dia sebenarnya pun juga membantu dari segi menasihat kami. Contoh lah dalam situasi yang sesak nafas ke semua, walaupun perkara itu tidak memerlukan ambulans ke macam mana, tetapi M999 ni dia akan membantu macam bernasihat. Okey, boleh tolong cek ke pernafasan dia. Boleh tak alihkan dia ke mana-mana tak? Boleh cek dia tak? Dia akan membantu kami kurangkan panik sebab walaupun kami jenis yang orang kata terlatih pun, kadang-kadang kita pun macam which one to apply. Kan kita ada banyak sangat ilmu pun ataupun tapi tengah panik kan tak tahu nak buat apa dah. Betul. Jadi 999 akan memberi kami satu macam cadangan, memberi bantuan awal. Dari situ dia akan membantu telekomunikasi sama ada situasi memerlukan polis ke, memerlukan apa-apa ada agensi yang membantu dalam apa ni misi menyelamat ini. Seperti mana saya yang cerita tadi tentang sebagai first aider, sebenarnya dia ada beberapa perkara lah kami kena lebih orang kata perhatilah, perhatian benda tu. Terutamanya kami kena melindungi diri sendiri dulu. Okey, sebelum kami nak tolong siapa-siapa pun, yang pertama sekali kami kena tahu adakah kami berada di situasi yang selamat. Sebab di banyak situation ataupun senarionya adalah kami bila niat yang baik nak tolong, memang pun akta dalam melindungi kami, tetapi sebaliknya ada yang orang niat yang tidak baik
sengajakan untuk kenakan kami atas dasar insurans ke duit ke dan Faham, sebagainya. macam scam saja. Ya, betul. Saja buat-buat accident kan. Betul. Jadi sebabkan kami punya ni, jadi tak dia buat macam orang awam ni tak confident nak buat apa-apa. Faham, Jadi betul dia rada duduk dalam kereta, tunggu tak nak buat apa-apa daripada dia keluar membantu. Jadi, disebabkan macam tu. Jadi kami kena memastikan identify yang bahawa kami adalah brother diselamat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, bila kami dah sure kami dah selamat, kami akan baru check dia punya situation bahawa dia selamat ke tidak ataupun kemampuan kami. Seperti mana saya kata, kalau kami tidak bermampuan, kami membantu, kami buat dalam kurungan mampuan kami. Contoh, adakah kita minta bantuan ataupun kita call dan sebagainya. Saya agak pantang sikit lah dari segi saya personal experience lah kan. Saya tak suka letak first aid kit dalam kereta. Oh ya? Yeah? Kalau first aid kit dia mesti ada sesuatu berlaku kat atas jalan. Selalu berlaku. Macam jinx pula. So macam itulah kan, kita niat nak tolong kan, tapi tiba-tiba you akan rasa bersalah atas jalan, lepas tu ada accident, first aid kit ada, so dia bentuk kita. Memang so, rasa tanggungjawab untuk berhenti itulah, tu ada. Tu yang macam okeylah kemampulah kan. So kita bawa buka first aid kit, bantu orang buka first aid kit. So macam hero lah sikit kan. Tapi sebaliknya orang kata sebenarnya orang kata dia bagi satu kesedaran sebenarnya semua orang kena ada juga first aid kit juga dalam kereta kan. Cuma kadang-kadang kami tidak orang kata confident dengan apa yang ada. Kan kita buka first aid kit, guna tu tak tahu macam mana pula kan. Apa ni kosong ke expire ke, dia ada banyak tu. So jadi itu adalah satu orang kita kena memastikan. Dan ubat-ubat ada peralatan kita gunakan semasa di apa-apa kes, jual kes pun kami kena pastikan kami ada saksi. Ya, betul. Jadi contohlah kan, sebenarnya ada certain prosedur. Contoh kes yang macam dia ada pendarahan di dalam. So memerlukan gunting seluar, gunting baju dan sebagainya. Kami kena minta izin. Jangan ingat macam, "Oi, kamu tengah ni cedera. Okay, saya nak tolong." Tapi macam kalau terus dia tak sedar? Kalau dia tak sedar lain cerita. Kalau tak sedar memang atak tu perlindungan. Atak perlindungan tadi. Betul. Kalau dia masih sedar, dia kata, jangan sentuh saya, jangan pegang saya." Jangan pegang. Kalau you pegang, walaupun dia selamat, dia akan dakwa kamu. Dia ni sexual harassment saya lah, saya dah kata saya tak nak bagi semua saya dan sebagainya. So jadi itu kita kena ambil orang kata kepastian lah kan. Kita kena minta izin dulu. Cik, kami akan balingkan kamu, cik akan buka guntingan baju sebab kita nak menghentikan pendarahan kamu. Sekiranya dia enggan minta bantuan, kita jangan buat apa-apa sahaja. Itu salah satu orang kata common mistake jugalah kan. Tak boleh, kita kena tolong kita buat juga. Ya, betul. Okey, kalau saksi kami ni sebenarnya kalau bolehlah daripada dia punya saudara dia, mara dia ataupun sekeliling orang yang ada. Sebab saksi tak semestinya dia kena ambil gambar kan. Dalam situasi ni tahulah Malaysia ni kadang-kadang kami teruja kan nak tahu sesuatu ada virus sebagainya. Tapi itu adalah satu orang kata etika, terutama aib orang kan. Tak kisah betul. Dia dalam situasi macam mana. Jadi saksi tu dia ambil orang kata satu orang kata peranan yang penting, terutamanya jika terdakwa apa-apa dakwaan daripada pihak daripada mangsa lah. So kalau macam di Bulan Sabit, kami adalah satu akta Bulan Sabit untuk sebagai bantuan kemanusiaan. Perkhidmatan kemanusiaan. Jadi disebabkan kemanusiaan, kami kena membantu dia. Dia macam satu act khas, undang-undang khas panggil The Good Samaritan Act. Tetapi individu personel yang di Bulan Sabit ni, dia adalah masih merujuk kepada Akta 574, which is the akta keseksaan, pelindungan tu, which is on your own. So jadi bila kita nak menjalankan apa-apa prosedur dan protokol, kami kena memastikan kami dilindungi dan membantu orang, dan apa yang kami buat kepada orang tu adalah kamu kena tahu kenapa you tak letak ais, kenapa letak ni, kenapa letak tu. So you kena faham apa yang sebenarnya awak buat ke atas mangsa tersebut. Tapi macam kalau kes yang tadi Mr. Hafiz kata, kalau kita nak tolong kena ada saksi. What if jalan tu memang sunyi, memang kita berdua je kat situ, and dia accident memang accident yang kita tahu itu bukan scam, memang berdarah, memang tak sedarkan diri, and how about that? Okay, kalau sebegini awak memang kalau dia tidak sedar diri, awak boleh bantu apa sahaja. Tapi seperti mana saya kata,
bantuan tetap kena call. Macam sekarang ni kita handphone dah canggih, kita boleh buat 999, kita buat loudspeaker dan sebagainya. So memberikan satu keyakinan kamu. Sebab I nampak sekarang ni ramai orang awam ni sebenarnya dia boleh je buat first aid ni, pertolongan cemas, tak ada masalah pun, tapi dia punya keyakinan macam tak rasa macam selamat. Dia punya keyakinan macam dia macam tak berani sangat sebab dia tak terlatih. Macam tu. Dan bila dia terlatih, tahu saya ni tekan-tekan dan sebagainya. Itu adalah salah satu orang kata anggapan lah. Lagi satu, bila macam di peringkat sekolah kan, kami kadang tanya budak-budak, tahu tak apa itu CPR? Tahu teacher, tahu teacher. Tapi kita tak tahu buat. kita cium, kita ni tekan-tekan je. Tapi mereka seronok, mereka sebenarnya ada minat. Tetapi dengan cara yang betul tu, kita memang kena memastikan lah tempat yang betul. Okay, tadi Mr. Elvis ada cakap, Mr. Elvis sometimes bawa first aid kit kan dalam kereta. Actually kan, apa barang-barang yang perlu ada dalam first aid kit tu? Yang memang macam barang wajib lah. Okay, dia sebenarnya bagi saya dia tak ada macam orang kata barang wajib tau. Dia tak ada satu spesifik size, ada spesifik bentuk, adapun spesifik barang. Kan dia bergantung kepada kemampuan dan apa ni situasi tertentu. Contoh di pejabat, kami biasanya berlaku apa? Pening kepala, paper cut, ataupun jatuh-jatuh, cirit-birit, okay? So itu adalah ubat-ubat dan peralatan yang digunakan di pejabat. Tapi sekiranya kalau macam ke hari sukan, dia lain. Dia punya kecederaan lebih kepada cramp, lebih kepada sakit, kepada cedera. So jadi peralatannya pun lain. Jadi untuk bagi saya yang paling basic adalah kita sekurang-kurangnya kita ada macam andus segitiga. Dan yang andus segitiga ni biasanya saya digunakan di semua first aid kit, kita wajibkan sebab andus segitiga dia boleh menjadikan satu orang kata alat yang menghentikan darah, alat yang boleh macam menstatikkan tampung tangan dan juga mana-mana yang ada cedera parah bagi semua, kami boleh digunakan andus segitiga. Dan andus segitiga macam orang kata satu kain yang macam kain kafan tu, yang boleh melindungi bakteria daripada segala ni. So jadi dia macam satu orang kata multi-purpose kits compact tu. Dan jangan hanya terkurung kepada first aid kit mesti ada kit, tak semestinya. Kan, kalau kita ada bag yang tak guna ataupun kita ada kotak yang tak guna, dia boleh jadikan first aid kit ni. Sebenarnya tak semestinya kena beli mahal-mahal, tak semestinya. So first aid kit ni basically bag yang kita bawa yang dalam tu boleh kita guna untuk bantuan kecemasan. Betul. Not necessarily kotak first aid kit tu. Betul. Dia cuma itu kotak first aid kit tu kadang-kadang kita nak senang di-access, senang diambil kan. That's why kadang-kadang saya nampak, I tak ada mention dah mana kan, tapi kadang-kadang dia tak kunci, dia letak mangga. So macam kecemasan kita nak letak mangga guna dekat first aid kit. Betul. Jadi macam mana kita nak pakai? So itu yang macam we are still not aware that actually this is digunakan untuk kecemasan. Jadi kecemasan nak pergi security kat sana, ambil kunci, buka, it's too late. Jadi itu adalah satu orang kata common jugalah, but things is happening. Dan juga ada juga dia punya kotak tu, dia nampak cantik je kotak, tapi dia tak nampak konten apa dalam. So dia buka kosong. Tak ada guna lah dah betul, tengah kecemasan tu. Betul. Itu yang salah satu orang kata dia ikut kepada diri sendiri. Cuma di sini kami kena highlight sedikit kepada peteli pertolongan cemas yang kita lebih kepada perubatan lah. Sebab perubatan ni dia lebih kepada praktis kepada akta perubatan. Akta perubatan biasanya macam suntikan, bagi perubatan dan sebagainya, hanya orang yang ada bertauliah macam MA, ada doktor, MO. So jadi selebihnya kami tidak boleh. Kami hanya boleh bantuan awal. Macam contohlah kat sakit perut, adakah bantuan awal? Kalau gastrik mungkin Gaviscon. Itu kalau ikut akta itu salah. Sebab itu perubatan. Hanya doktor je boleh prescribe ubat. So kita pun tak boleh bagi sebenarnya, ya, walaupun Gaviscon. Betul. Kecuali dia sendiri ambil sendiri. Contoh ataupun saya, dia yang minta. Betul. Tapi di sekolah, macam di sekolah kami dilarangkan cikgu saya memberikan apa segala ubat. Tapi segalanya dah umur lebih 18 tahun, dia dah tidak perlukan konsen. Dia dah boleh ambil sendiri. So jadi kami kena bagi dia sign satu macam surat kata, saya mengambilkan ubat ni atas dasar tanggungjawab diri sendiri. Jadi, kami takkan ambil apa tindakan sebab ini orang kata atas dasar sendiri punya risiko.
Sebab terjadi apa-apa. Contoh kan, Panadol kan, dia kadang-kadang orang allergic Panadol dan dia tidak tahu dia allergic. Macam So tu. kita pun bagi suka-suka, tahu-tahu Betul. lagi teruk sakit dia tu. Lagi satu kan, fun fact, Muja pernah pakai first aid kit dekat kucing. Kucing. Sebab masa tu kita orang ada satu program lah, kita orang bawa first aid kit memang untuk AJK lah sepatutnya, tapi memang tak guna lah. Tahu-tahu tiba-tiba kucing masuk bilik and kucing tu macam berdarah-darah. So kita tengah program, so kita macam automatically ambil kain ando tu balut dia punya tu. So sebenarnya kalau macam tu kan, setakat balut je lah. Saya tahu kucing macam tak ada kena-mengena kan dengan orang awam kan. Tapi benda tu pun saya rasa macam agak membantu kan. Betul, memang amat membantu. Sebenarnya tak semestinya first aid kit, tak semestinya kain ando je. Macam apa-apa kain yang bersih, tudung ke, handkerchief ke, baju ke, boleh je untuk balut. Dia tak specifically kena alatan tertentu. Macam kalau you berujuk kepada kapas ke apa jelah. Tapi when you come to ke kain dan balutan, itu tak ada hal. Walaupun orang kata walaupun manusia tu nyawa, binatang pun nyawa juga. Betul. So itu memang orang kata kena bantulah sebab ciptaan Tuhan. Dan benda ni kita kata kemanusiaan. Kemanusiaan bukan ataskan manusia je, mana-mana yang benda hidup. So kan Mr. Elvis, kita dah bincang-bincang pasal first aid kit kan. And Muja nampak kat sini, mostly saya rasa memang barang-barang first aid kit. Tapi yang warna kuning tu macam saya wonder, apa benda tu sebenarnya? Okey, ini kita digunakan semasa ada cardio arrest. Cardio arrest maksudnya jantung dia berhenti. Okey, ini kalau zaman-zaman saya lah kan, kita tengok cerita Mr. Bean tu. Apa nama dia? Dipanggil defibrillator. Okay, defibrillator kalau di hospital ni biasanya dia perlu ada orang yang terutamanya MO lah. Yang dia tahu berapa jaw, berapa current dia nak kuat. Contoh dalam di hospital, jaw dia dalam lebih kurang 300-400 secara manual. Itu dia punya kira voltage. elektrik voltage tu. Ya, betul. Kalau automatic ini dia ini panggil AED, which is called automatic external defibrillator, which is dia hanya paling tinggi adalah 250 jaw dan dia untuk membantu menyelamatkan nyawa, chances untuk selamatkan nyawa lebih tinggi. Contoh kalau dalam proses CPR pun ini akan digunakan semasa di situ. Dia macam satu doktor yang orang kata analisis express punya. Betul. Itulah. Dia ada orang kata kita ada satu device panggil vital sign. Water sign. Vital sign. Vital sign. Ya, vital sign adalah satu device yang memetahui you punya nadi, you punya pernafasan, you punya sama ada awak ada nadi ke tidak. Jadi ini device yang boleh membantu untuk melekatkan badan mangsa itu. Kami akan tahu situasi dia punya oxygen level, dia punya nadi ada ke dalam kestabilan. Daripada vital sign tadi tu. Betul. Jadi ini biasanya kalau ke airport akan dijumpa. Kat airport lah sebab saya rasa tak semua orang ada. Ada ke orang yang memang ada defibrillator ni dekat rumah? Saya rasa macam tak ada. Ke Mr. Elvis ada? Saya ada, cuma kami jarang orang kata diletak luar lah. Memang tersorok lah kiranya. Dia bukan tersorok sebab dia harga semurah 14,000. Jadi tercekik dengar. jadi itu yang, tapi itu untuk menyelamat. Jadi untuk di Malaysia ni ada juga beberapa agensi cuba buat inisiatif untuk membantu. Terutamanya saya pernah kerjasama dengan Pertubuhan Ikram. Dia ada satu sub NGO dia bawa Ikram Health. Dia kerjasama dengan KKM, dengan beberapa agensi perubatan tu, iaitu dipanggil apps dalam apps handphone tu, My Rescue tu. My Rescue. So jadi apps tu dia akan menunjukkan di sekeliling mana ada AED yang berdekatan. Itu pun kalau orang lapor ataupun declare secara sukarela. Rasmi lah. Maksudnya kalau beli ni declare baru keluar kat apps tu. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak nak declare, ini untuk kita je sahaja. Kan, kita tak nak orang lain tahu. Tapi I faham, I rasa bahaya itu kerajaan pun cuba macam mengusahakan dapatkanlah lagi murah dan sebagainya. Sebab benda ni dia macam orang kata dia mahal sebab dia punya komponen terlalu komprehensif.
Kan dia boleh mengesahkan bahawa tu orang tu mati ke tidak, hidup ke Ya, tidak. betul. Dan dia juga orang kata ada dasar dia boleh bantu dari segi kita nak tahu nak buat apa. Dia akan instruct sebab dia seperti doktor, sebab seperti saya cakap tadi, ada hospital diperlukan doktor untuk bertauliah. Ini sesiapa sahaja. Oh, maksudnya kalau nak beli tak perlu macam ada lesen atau Tak ada perlu. title doktor, memang boleh beli. Tak perlu. Dia jadi orang awam, kanak-kanak pun boleh pakai. Sebab dia ada instruction. Step 1, sekarang you buka, nanti kita akan tunjuk lebih lanjut. Sebab dia jenis yang senang dipakai dan dia macam ditauliah untuk digunakan ni. Okay, macam yang kita tahu first aid kit ataupun defibrillator ni sendiri, ada komponen-komponen yang mungkin tak semua orang tahu, yang perlukan latihan ataupun bukan bantuan kecemasan yang memerlukan first aid kit pun, yang secara hands on sahaja memerlukan latihan. So dari pihak PBSM, berapa kerap pihak PBSM menyediakan latihan ataupun bengkel kepada orang-orang yang nak belajar tentang bantuan kecemasan ni? Okey, dalam usaha dalam memberikan orang kata pendedahan ataupun pengetahuan lah tentang pertolongan cemas ni, sebenarnya Bola Sabit Merah Malaysia telah memberikan macam satu bengkel secara percuma, iaitu First Aid in Every Home. Dia adalah salah satu program inisiatif bahawa dia nak setiap rumah, kan, sebab kita faham mula daripada rumah, kan, berlakunya biasanya di rumah tangga. So jadi di rumah kami mendidik rumah tangga terutamanya di PPR. Kita selalu ada turun untuk memberikan macam satu bengkel kepada mereka supaya mereka faham lebih lanjut kepada pertolongan cemas. Namun begitu, bagi saya latihan ni dia ada beberapa kategori. Dia ada kategori secara macam bengkel sahaja, which is macam orang kata pendedahan. Ada juga latihan yang secara kompetensi. Maksudnya dia akan terjawab macam satu kompetensi lah, macam kami ada terikat dengan mana-mana akta bahawa kami adalah orang yang kompeten untuk menjalankan kursus, terutamanya kalau di mana-mana macam kilang ke atau di mana-mana industri, dia memerlukan satu sijil kompetensi bahawa dia boleh praktis. Kan? Contoh macam kita bengkel, kami tidak nampak bahawa dia boleh ke tak boleh. Dia itu cuma sekadar betul, talk, sekadar nasihat macam kita tu dah tahu je. agak-agak, tapi bila dia tak ada melalui ujian. Jadi untuk kompetensi dia ada ujian. So untuk Bola Sabit ini, kami memang memerlukan syaratnya lah untuk satu orang kata kompetensi messenger, dia valid lebih kurang 2.5 tahun ke 3 tahun. Which is setiap 2 tahun dan 3 tahun you kena buat renew. Sebab kami kami nak check balik adakah awak masih boleh masih praktis ke. Tapi untuk pendapat saya kan 2-3 tahun tu lama sangat. Betul. 2 tahun kita pun sebulan pun kadang lupa dah. Betul. Jadi untuk inisiatif ni kami lebih kepada mengajak lebih ramai lah untuk bersama-sama belajar ni. Sebab one thing about kita punya pertolongan cemas ni, kita punya risiko bukan sebab kami ni pandai buat. Kita kena memastikan kawan kita pandai buat. Contoh kan, saya ada kecemasan sekarang ni, saya tengah mengalami jadi mangsa. Jadi korang ni tak tahu buat apa-apa. Jadi saya dalam risiko. So jadi untuk memberikan manfaat kepada saya, bukanlah saya tahu semua. Padahal saya kena memastikan anda yang lebih tahu semua. Jadi untuk dalam rasa bukan setakat Bola Sabit lah, St. John ke KKM ke mana-mana ada berikan satu orang kata program-program khas ataupun bengkel ataupun khusus. Saya rasa ini semua orang kalau boleh mewajibkan terutamanya satu keluarga sekurang-kurangnya satu. Saya faham ada kadang-kadang ada kos yang serendah 100, ada yang sampai 300 namanya. Tapi untuk keahlian semua percuma. Dia tak adalah kos mahal sangat. Adapun kos yang orang kata mampu bayar, dalam mungkin nak bayar jam-jam makan sikit dan sebagainya sah. Sijil kompetensi untuk bagi bantuan kecemasan tu dengan sijil first aid kit, adakah mereka sijil yang sama? Kena renew every 2 to 3 years?
ataupun berlainan? Sepatutnya berlainan sebab dia atas dasar satu, seperti saya kata, dia terikat dengan akta, dia terikat dengan you punya kompetensi. Jadi satu, memang dia menggunakan CJ itu untuk renew permit mengajar. Contoh sekarang taskah sedang diwajibkan setiap pengasuh dan guru untuk mendapatkan CJ kompetensi first aid. Disebab kanak-kanak ni dia, orang kata, dia tidak boleh mengelakkan diri sendiri dan Betul. orang utama adalah kita. Jadi dia diwajibkan untuk renew supaya dia boleh merenewkan permit pekerja dia lah. Tapi sebaliknya macam di PPR di mana kami ingin nak tahu lebih lanjut, rasa kehadiran untuk macam bankir itu dah cukup. Kadang-kadang macam Sekadar awareness macam tu lah betul. Itu dah lebih pada cukup. Macam kita biasanya kita asal customize. Bukan first aid, scope dia sangat besar. Kan, sangat besar. Dia boleh sampai 20 topik, 30 topik. Tapi kami akan highlight kepada hot topic lah, macam apa itu CPR, apa itu topik-topik yang common lah yang ya, berlaku. betul, yang boleh mengancamkan nyawa. Dan macam tercekik dan sebagainya. So jadi kita boleh customize 2-3 topik dalam 2-3 jam. Itu dah lebih cukup. Kalau personal opinion Mr. Elvis sendiri, apa satu benda yang Mr. Elvis nak ubah tentang kesedaran bantuan kecemasan di negara kita ni? Okey, bagi saya lah kan, saya masih terikat balik kepada keluarga. Okey, maksud saya, kalaulah tidak pasti itu dapat disampaikan kepada pihak dasar. Saya ingin kalau boleh khusus kahwin ni, sebelum kahwin ni kena tahu macam mana menyelamat nyawa dulu. Kan. Faham. Sebab kita tidak tahu pun sama ada pasangan dia ke macam mana kan. Lepas tu anak-anak bagai semua, sebab saya terutama saya di bidang ni, saya nampak terlalu banyak anayan kanak-kanak, abayan kanak-kanak. Saya rasa itu mungkin dari segi statement surat khabar kan, kenyataan media, sebab dia nak nampak sangat macam benda tu adalah satu, orang kata, tindakan. Tapi sebaliknya saya rasa tak adalah ibu bapa ni yang nak anayankan anak sangat pun kan, anak sendiri kan. So jadi saya rasa dia lebih kepada dia tak ada kemahiran macam mana menyelamat. Kan dia mesti nak tolong, rasanya lah kan, Mostly lah ibu bapa kan. So jadi kalau saya boleh, kalau boleh lah kan, mewajibkan lah. Sebab I rasa di sekolah, pihak sekolah pun dia dah ada uniform. Dia sekarang ada macam-macam, ada APM, ada St. John, ada Bulan Sabit Merah. So ini adalah mempromosikan pertolongan cemas. I rasa di peringkat sekolah, di pendidikan, even di prasekolah pun, prasekolah saya pun saya mengajar. Tapi daripada sudut ibu bapa ni, dia kurang, I rasa dia kurang daripada ni first aid ni. So jadi kalau boleh, saya rasa itulah saya ingin macam sampaikan. Sebab bila ibu bapa yang boleh dapatkan ilmu pertolongan cemas ni, I rasa selagi macam jiran ke, Ya, betul. dari segi kita ikut microsystem ni kan, diri sendiri, keluarga, sekolah sampai ke kerajaan. So jadi kalau itu boleh diwajibkan, saya rasa itu adalah inisiatif yang amat bagus lah untuk ni. Idea yang sangat menarik, mewajibkan khusus bantuan pertolongan cemas ni sama macam wajib khusus kahwin. Ya, betul. Macam itulah. Interesting. Okay, saya sendiri tergamam dengan idea tu sebab saya rasa itu adalah salah satu idea yang sangat-sangat bernas. Sebab saya memang yakin dan pasti setiap keluarga memang perlukan at least seorang yang pakar dengan bantuan kecemasan ni. Betul, sebab I rasa macam terutamanya kanak-kanak lah, dia adalah, orang kata, pihak yang agak, orang kata, bukan lemah tapi fragile. Dia tak ada kemampuan untuk menyelamat diri sendiri. So orang yang paling dekat dengan dia ibu bapa dia. So kalau boleh itu adalah amat bagus. So haraplah ada sesuatu akan berubah. Sekiranya perlu, bagi tahu, Bulan Sabit akan tolong. Bulan Sabit always ready for action. Okay, kita dah nampak ada patung dewasa, ada patung bayi ni. Boleh ke kalau kita nak minta Mr. Elvis untuk bagi sedikit demo CPR kepada orang awam melalui patung ni? Baik. Okey, mari kita tengok kepada patung ni ya. Okey. Dalam CPR ni sebenarnya dia adalah salah satu teknik pertolongan cemas. Okey, kita jangan macam salah faham, CPR tu benda lain, pertolongan cemas tu lain. Dalam CPR tu adalah salah satu teknik dalam pertolongan cemas. Okey, CPR
kita akan tanya apa tu CPR. CPR itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris dia panggil cardiopulmonary resuscitation, which is dua benda yang dia sangat fokus. Cardio is fokus kepada dia punya jantung, dan resuscitation, dan juga dia fokus kepada pernafasan dia. Okay, dalam kita whole process kita hanya nak melindungi dua organ sahaja, iaitu dia punya jantung dan juga dia punya otak. Betul. Dua organ yang kita sangat penting ni. lah. Betul. Sebab untuk ini menurut kajian, AHA ni, dia ada kata ini adalah lebih kepada 4 hingga 6 minit setiap orang. 4 hingga minit otak akan orang kata jadi mati kekal. Brain kan? dead orang kata. Ya kan, kalau kita nak cakap mati tu kan, kita kalau nak cakap lawak ni mati kena mati 3 kali baru kira mati kan. Betul. Mati tu pernafasan yang last kan. Mati kedua kita kena lapor diri mati, ketiga dalam bumi. Tapi dalam kalangan orang kata mati dalam konteks CPR ni, dia ada 2 kematian. Kematian pertama adalah mati biologically. Okay, and then is another call clinically. Clinically maksudnya dia ada masa untuk berbaik pulih. Antara 4 hingga 6 minit dia boleh baik pulih dengan antara 4 hingga 6 is called clinically death. Okay, kalau clinically death dia antara 4 hingga 6. Tapi kalau kata physically ada biologically death, maksudnya dia dah mati kekal. Okay, maksud mati kekal adalah dia mungkin akan jadi orang kata manusia yang macam tumbuhan, which is dia akan makin membesar, dia memerlukan makanan, dia meminum susu bagai semua, tapi dia tidak bergerak macam tumbuhan lah. Kan. Tapi untuk mati kekal ni maksudnya dia punya jantung takkan function sebab otak dia adalah dikawal daripada jantung dia. Okey. Iaitu kita merujuk kalau kata dah lebih 6 minit kita tak selamatkan dia dengan teknik CPR ni, dia akan dikenali sebagai macam vegetable human. Kan, vegetable human. Ya, macam sayur lah kan, kita bagi dia siram, dia hidup. Dia pernafasan macam biasa. Tapi dia tak boleh gerak, dia tak boleh sedar sebab otak dia dah kiranya dah mati kekal. Kan? Biasa orang panggil brain dead kan? Ya, brain dead, betul. Ya, itu yang kita mahu. Jadi kita faham di Malaysia ni bukan kita duduk sebelah hospital pun. Jadi dalam 4 hingga 6 minit ni adalah kita yang boleh membuat sesuatu untuk perbezaan. Okay? Alright, sebelum saya pergi kepada teknik CPR yang pastinya kita akan fokus pada jantung dia. Boleh tak bagi tahu saya, jantung sebenarnya di belah kiri ke belah kanan? Kiri. Okey, kenapa rasa belah kiri? Sebab seingat saya belajar biologi, saya rasa belah kiri. Biologi kiri. Jadi itu biologi yang katalah. Okey, tapi di Malaysia ni ataupun di mana-mana ni ada juga yang belah kanan. Ada juga yang orang jantung berlubang. Betul tak? Betul. Jadi kalau orang yang berlubang ke, belah kiri ke, belah kanan ke, macam mana kena tekan? Belah kiri ke belah kanan? Saya tak ada idea macam mana. Jadi kalau untuk CPR ni, teknik ni, kita akan fokus kepada tengah sahaja. Okey, sebenarnya jantung kita Tuhan cipta di tengah. Cuma dia lebih kepada kiri, ada lebih kepada kanan. Okey, dia lebih pada kiri sebab dia punya current. Dia ada satu current, dia nak pastikan shock supaya dia punya jantung pump dengan orang kata momentum dalam satu frekuensi yang stabil. Tapi ada juga yang orang kata jantung berlubang tu, dia akan lain sikit lah, pelik, dia akan turut kepada kanan. So jadi kita jangan anggap dia hanya belah kiri. Jadi you kalau tekan kiri, alamak dia macam belah kanan. Padahal dia lebih kanan. Betul. Jadi kami elakkan kepada prosedur yang orang salah tekan. Kita akan fokus kepada tengah. Okey, yang kita merujuk kepada sternum. Okey. Untuk tujuan menunjuk ni, pendidikan ni, kami akan buka baju. Okey, tapi kalau situasi yang orang kata mana dia punya dada ni kan, boleh je kita buka baju. Ingat akta kita kata atas dasar niat yang membantu dan menyelamat. Tapi jangan ambil kesempatan ini kes apa ni kita tekan. Okay? So kita buka baju dia. Okay, dalam structure badan kita. Okay?
Okay, kalau kita nampak jelas ini, okay, dia memang ada bahagian di orang kata perut. Okay, kita kena tengok tulang rusuk dia dulu. Okay, tulang rusuk dia kalau ikut kita punya sistem ni, kita pegang. Okay, dia akan ikut rusuk dia kiri dan kanan. Okay, wah tak kisahlah orang dia gemuk ke kurus ke, dia tetap ada tulang rusuk. Yeah. Kadang-kadang dia besar sangat kita tak nampak. Mana perut dia. Tapi kan? boleh, Jadi boleh kita juga, akan pegang. Kalau tak nak buka baju dia pun boleh. Jadi kita pegang melalui situ. Kita cari tulang rusuk dia sampai ke sini, sampai ke tengah tu ada satu loop ke dalam, tambah lagi 2 jari, dia akan jadikan sternum. Okay, kalau you tengok di sini, okay, dia mesti di antara dua-dua puting dengan antara hidung dengan bawah. Dia akan betul-betul di tengah. Okay, jadi untuk orang healthcare provider yang dekat hospitalnya, dia biasa dah tengok, dia tak tahu, dia terus tekan je. Terus letak je dah tahu. Ya, sebab dah ada betul. Cuma yang ini sebab kami nak tahu lebih dalam, jadi untuk kita first kena timer kan. dia pegang. Tapi dalam konteks yang orang kata kecemasan, kita kena cepat identify. Okay, dengan tekan yang cepat. Okay, dia punya tekanan untuk kelajuan dia sebenarnya dalam antara 100 hingga 120 per minit. Maksudnya, ya betul. Dia punya kelajuan adalah setiap saat mesti 2 kali. Maksudnya 1, 2, 3, 4 kelajuan tu. Okay, jadi dia tak boleh slow. Slow jadi dia otak tak sampai. Okay, kalau kita nak tengok illustration, kalau kita tengok dia punya current ni, okay, dia ada satu macam blood flow. Okay, dia ada darah daripada sini sampai ke leher dia, sama ke otak dia. So jadi kita bila nak tekan, okay, kita seperti step utama masih sama, which is kita kena memastikan kita punya keselamatan diri sendiri dulu. Okay, keselamatan diri dah check, dah tak ada, baru keselamatan kepada mangsa ni. Kalau keselamatan kepada mangsa dah tak ada, kita clear, baru kita akan check kepada respon. Okay, sebelum kita nak sampai ke tekan, kena check respon dulu. Macam mana kita kena pastikan respon dia ada ke tak ada, kita merujuk kepada 4 perkara ini. AVPU. AVPU. Okay. A tu kita alert. Alert maksudnya kita tepuk. Hello, kita tepuk dia. Okay, alert. Okay, kita bukan semua tempat kita boleh pegang. Kita boleh pegang di dada saja. Okay, dada. Okay, jangan. Ni untuk nak pastikan dia conscious ke? Betul. Okay. Jadi biasanya kita tepuk dada sini, dia akan sense dia punya sensor kepada dia punya otak. Okay, itu pertama. P tu pain. Okay, V is verbal. Verbal kita kena jadi hello. Sebab ada orang ada masalah pendengaran, dia memang tak boleh dengar dengan jelas. Jadi kita kena jadi di belah telinga dia. P tu pain. Kita kena pastikan dia dia berasa sakit. Okay, tekan. Okay, tapi seperti mana saya dah kata, kita nak mengurangkan sakit. Kalau kita sakit, kita tidak digalakkan, tapi boleh digunakan. Last is you are responsive. Dia lebih kepada dia punya mata pupils dia dibuka, dia pakai torchlight, dia sense, dia akan nampak sama ada dia respon kepada lighting atau tak. So dalam AVPU ni, kalau dia are responsive, dia dah kira cardiac arrest. Okay, itu lebih kepada technical term lah. Kalau you ada torchlight ke apa kan. Tapi kalau untuk senang, kita letak jari di leher dia. Okay, ini ada satu nadi kita panggil chaotic. Okay, nadi chaotic. Nadi chaotic ni letak sini. Okay, cuba rasa dekat jari kat sini. You boleh rasa dia ada denyupan. Kan. Biasanya dalam 10 saat kita bagi masa. Okay, dalam 10 saat pun tak ada denyupan, jangan buang masa. Call 99 terus. Segerakan CPR. Sebab kita akan kata kita kena check dulu, kena tu. Zaman-zaman kita memang kita kena check dulu ada denyupan. Tapi sebab sekarang kita orang kata kita tak tahu dia dah lebih 4 minit ke belum. Lebih 60 minit kita check semua ni dah 5 minit. Dah 6 minit. Tak sempatlah kita dah selamatkan dia. Jadi untuk terkini punya prosedur, kami boleh terus tekan. Terus tekan kepada dada dia, sebab satu dia tekan, dia mesti rasa sakit. So dengan sakit dia akan respon lah. Ya, kalau dia akan rasa terus sakit. Dia akan bangun. So kalau dia bangun, dia sakit, alhamdulillah. Stop lah. Dah selamat dah, tak payahlah buat apa-apa lagi. Tapi dia tekan tak boleh, maksudnya dia memang perlukan. Okay. Kedua pula, kita tekan berapa ada 5 things kita pentingkan untuk semasa buat CPR, iaitu kita memastikan kelajuan itu betul seperti saya kata 100 hingga 120. Kena cukup dalam. Okay. Dalam maksudnya 2 hingga 2.5 inci ke dalam. Maksudnya tekan tu dalam. Ya, betul. Betul. Kalau kita nak tekan, contoh kan kita atas ni kan dia ada bunyi.
Maksudnya kalau nak ada masa nanti kita cuba, dia tekan dia mesti ada bunyi. Okey, selagi tak ada bunyi, maksudnya dia tak cukup dalam. Okey, bila ada bunyi untuk patung ni maksudnya cukup dalam. Tapi kalau untuk betul, maksudnya rusuk dah patah lah. Tapi tidak apa pun, kalau sekiranya rusuk patah pun, seperti yang kata-kata, dia dilindungi dengan akta. Okey, kita niat nak selamatkan dia. Macam orang yang berumur 50-60 pun, kita tekan, kita tekan dia respon, patah. Jangan, ada juga orang tanya soalan saya, kalau patah nanti tulang dia tercucuk, dia punya paru-paru ke apa ke terjadi macam. Okey, seperti mana saya kata, otak adalah satu organ yang tidak boleh dibaik pulih. Okey, sampai bila-bila. Jadi kalau kita tekan, kita nak selamatkan otak dia sahaja. So kita tekan sahaja. Yang itu. Okey, kalau untuk dewasa, kita senang kata, 2 tangan. Okey, 2 tangan sekuat mungkin 30 kali 2 hembusan. Macam mana tangan tu? Sebab selalu kalau dalam drama selalu kita tengok kan dia macam simply letak tangan macam tu je. Sebenarnya macam mana ni cara? Tangan janji tegak. Jangan bengkok. Tegak sahaja. Dia kena pakai sekuat badan pergi tekan. Janji tekan tempat yang samalah seperti yang kata di belah sternum. Okey. Untuk kanak-kanak pula, kita tidak boleh guna 2 tangan. Okey, tu kanak-kanak. Okey. Kalau di taskar saya, kami dealing with bayi dan kanak-kanak lebih kepada orang kata dewasa. Jadi apa yang digunakan, bayi ini kami akan lebih kepada gunakan kaedah 2 jari. Ataupun kalau kanak-kanak lebih kepada 3 tahun ke 4 tahun, dia dah boleh berdiri dan sebesar dan boleh orang kata jalan bagai, kami akan guna 1 tangan. Okey, saya rujuk kepada kanak-kanak ini. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk buat CPR kalau untuk kanak-kanak. Okey, di sini yang pertama sekali paling orang kata risaunya adalah leher ataupun kepala pada kanak-kanak. Okey, baby ni kita kena pastikan kita genggam dengan cara betul. Oh memang kena pegang macam tu? Ya, betul. Sebab leher dia adalah orang kata utama. Maksudnya tak boleh letak bawah Boleh letak bawah. Lagi okey. Sebab letak bawah dia stabil. Dia tak boleh letak di atas cushion ataupun atas katil. Dia macam tidak dapat ditekan. Tapi kalau yang stabil biasanya kita gunakan kita punya paha ataupun dengan tangan yang akan tekan ikut ni. Okey, bila dia tekan sama juga dia punya step, cuma dia lebih laju sikit 15 kali. Okey, dengan 2 hembusan. Hembusan dia dengan ini adalah beza adalah dia hembusan dia ikut hidung dengan mulut. Ini hanya ikut mulut sahaja. Oh, untuk bayi boleh ikut hidung? Ya, sebab mulut dengan hidung dia kecil dan sangat rapat. Oh, so boleh serentak lah macam tu. Betul. Masuk hidung dengan mulut dia. Hanya tiup saja, jangan sedut dah. Tak ada sedut-sedut dah. Okey. Tapi untuk kalau tercekik kan, alamak, tercekik boleh kita sedut ke tak? Tidak. Kita sama juga, kami akan buat cara yang sama tapi kita terbalikkan. Dia akan sama terbalikkan macam ni sebelah kiri. Okey, kita akan buat macam ni. Tolak. Dia panggil chest thrust. Okey, chest thrust ini kan. Ini panggil back blow. Okey, back blow 5. Okey, 1 2 3 4 5 terbalik-balik. 1 2 3 4 5. Itu kalau tercekik. Ya, betul. Sebab kita kena nak tekan sini dengan sini sebab kami nak memastikan dia ada oksigen masuk ke otak untuk berlawan. Kita takut dia punya apa kata jantung dah berhenti. Sebab dia 2 in 1. Dia tersekik masa yang sama dia dia tersedak dan masa yang sama dia cardiac arrest. So kami kena selamatkan dia dululah. Sama-sama kita akan macam orang kata bagi orang kata back blow 5 bagi dia punya obstruction untuk keluar. Ini tercekik daripada apa-apa segilah, susu ke betul. Atau makanan lembut ke keras betul, ke. Betul. Kita lately baru ada satu kes. Sebenarnya dulu I pernah ada satu kes lah. Itu kisah dah 2017 lah. Selepas I balik daripada Seyap tu, ada satu kes bayi memang orang kata kes meninggal jugalah. Sebab kami masa itu kita pegang dia, muka dah biru bagai semua dah. Kita tekan, tak boleh berhenti. Tapi sebaliknya kita tekan balik, dia keluar air. Oh. So air itu liur ke? Itu yang kita tak nak find out. Kita pun tak tahu adakah sebab kita ingat tersedak susu pada awalnya. Tapi kita treat, kita find out dia keluar air. Then kita pun macam dilapor tersedak susu sampai ke hospital bagi semua. Forensik selepas 3 ataupun 5 hari baru doktor mengesahkan, itu pakar mengesahkan sebenarnya dia ada pneumonia dekat paru-paru dia.
Dia memang tersedak. sakit lah. Dia sakit tersedak tu. So jadi jangan ingat tersedak tu sama. That's why kita hanya jangan buat chest thrust saja. Kita kena memastikan kita buat orang kata CPR juga compression. Sebab kita tidak tahu dia semua ada disedak ataupun dia ada masalah lain-lain. So yang untuk bayi sahajalah. Untuk dewasa kita hanya fokus kepada CPR compression je lah. sahaja. Betul. So pengalaman, experience, cerita yang sangat-sangat baru dan new. Cara untuk bagi CPR dekat orang dewasa dan bayi sangat berbeza. Jadi dengan demo yang diberikan oleh Mr. Elvis sebentar tadi, maka itu menunjukkan kita dah di hujung episod kita. Okey, saya bagi pihak tim produksi nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Mr. Elvis sebab sanggup luangkan masa hari ini bagi nasihat, experience dan juga demo untuk kita semua, untuk kita praktikkan dalam dunia luar. Tak kira sama ada belia ataupun bukan belia, semua ni boleh dipraktikkan oleh semua orang. So kita dapat lihat alumni kita bukan sekadar pergi exchange program, pelbagai expertise, pelbagai background. So terima kasih banyak-banyak Mr. Elvis untuk hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri episod kita pada kali ini, jangan lupa untuk stay connected dengan kita di social media platform. Di YouTube kita ada High Gang Podcast, Facebook JBS Negara dan Belia.my, Instagram JBS Negara, TikTok JBS Negara, Twitter JBS_Negara dan di website kita ada www.kbs.gov.my dan www.jbsn.gov.my. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih sebab setia menonton hingga ke hujung episod. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di High Gang Podcast. Bye.